Sukacita saya ingin memaklumkan bahawa mesyuarat penuh Majlis Bandaraya Alor-Star bagi bulan Ogos 2025 pada hari ini telah memutuskan untuk melaksanakan Carbon Car Free Day sebagai permulaan di Bandaraya Alor-Star sempena dengan sambutan ulang tahun Bandaraya Alor-Star yang ke-22 pada 29 November 2025 nanti, iaitu hari Sabtu. Beberapa acara kita telah persesuaikan dengan mengambil kira apa yang dilaksanakan di bandaraya-bandara besar seperti TBKL, Shah Alam, Pulau Pinang, menyesuaikan dengan suasana di Alor-Star. Justru Carbon Car Free Day ini, kami di Bandaraya Alor-Star mengalu-alukan pandangan warga bandaraya sementara menunggu tarikh 29 November itu untuk mencadangkan apa aktiviti yang sesuai ataupun ingin mengangkat program-program untuk diisi dalam Carbon Car Free Day tersebut. Pandangan dan cadangan daripada warga bandaraya amat kami alu-alukan, baik sama ada daripada ahli majlis dan keseluruhan pentadbiran Bandaraya Alor-Star. Kita akan isikan dengan program-program yang memberi imej Alor-Star sebagai satu bandar yang penuh tradisi, di mana kawasan yang telah kita persetujui untuk permulaan ini adalah berada di sekitar Medan Bandar, bermula daripada Aman Sentral, Medan Bandar, Pekan Cina, Pekan Melayu dan kawasan sekitar itu. Justru pandangan warga bandaraya khususnya untuk bukan sahaja kepada anak-anak muda, warga tidak kira usia ataupun jantina, kita alu-alukan pandangan untuk kita memastikan supaya Carbon Car Free Day ini dapat sebagai permulaan untuk dijadikan acara setiap bulan di Alor-Star untuk warga bandaraya.